Dalam video ini, saya akan kongsikan cara tanam 4 jenis tanaman dapur yang mudah hidup di kawasan rumah: serai, timun, tomato dan petola. Tak perlukan kebun besar, tak rumit dan sesuai untuk yang baru nak mula tanam sendiri. Jom tengok bagaimana kami lakukannya. Serai adalah antara tanaman dapur yang paling mudah ditanam di kawasan rumah. Tak perlukan kawasan yang luas dan penjagaannya juga sangat ringkas. Dengan hanya satu rumpun serai, kita boleh dapat hasil berterusan untuk kegunaan harian di dapur. Sama ada untuk masakan, minuman atau sebagai tanaman penghalau serangga. Untuk tanam serai, kita hanya perlukan tanah yang gembur dan saliran yang baik. Serai sukakan cahaya matahari, jadi pastikan ia mendapat sekurang-kurangnya 5 hingga 6 jam cahaya setiap hari. Penyiraman pula tidak perlu terlalu kerap. Cukup sekadar pastikan tanah sentiasa lembap dan elakkan air bertakung kerana ia boleh menyebabkan akar reput. Selepas beberapa minggu, kita akan nampak daun baru mula tumbuh dengan subur. Ini tanda serai sudah menyesuaikan diri dan sihat. Apabila serai sudah matang, kita boleh tuai dengan memotong bahagian luar terlebih dahulu dan biarkan bahagian tengah terus membesar. Cara ini membolehkan kita menuai secara berterusan. Tanam serai bukan sahaja menjimatkan belanja dapur, tetapi juga menjadikan kawasan rumah lebih hijau dan segar. Sesuai untuk sesiapa sahaja, walaupun yang baru pertama kali mencuba berkebun. Untuk tanam timun, kita mulakan dengan langkah paling penting iaitu semaian biji benih. Langkah ini nampak mudah, tetapi sangat menentukan kesuburan pokok timun nanti. Saya gunakan biji benih timun yang berkualiti dan disemai dalam bekas kecil berisi tanah gembur. Tanah perlu lembap, tetapi tidak terlalu basah untuk elakkan biji benih rosak. Selepas disemai, bekas semaian diletakkan di kawasan yang mendapat cahaya matahari pagi. Dalam tempoh 3 hingga 5 hari, biasanya biji benih akan mula bercambah. Apabila anak pokok sudah mempunyai 2 hingga 3 helai daun sebenar, ia sudah bersedia untuk dipindahkan ke pasu atau batas yang lebih besar. Pastikan jarak tanaman mencukupi supaya pokok boleh membesar dengan baik. Pokok timun sukakan cahaya matahari penuh dan perlu disiram secara konsisten, terutama pada peringkat awal pertumbuhan. Apabila pokok mula menjalar, saya akan sediakan sokongan seperti kayu atau paras supaya pokok tumbuh kemas dan buah tidak rosak di tanah. Dengan penjagaan yang betul, pokok timun biasanya mula berbunga selepas beberapa minggu dan tidak lama kemudian buah timun akan mula keluar. Menanam timun dari biji benih bukan sahaja menjimatkan kos, tetapi memberi kepuasan kerana kita lihat sendiri prosesnya dari awal. Sesuai untuk ditanam di kawasan rumah walaupun ruang yang ada terhad. Ramai tak tahu, tomato yang kita beli di pasar sebenarnya boleh dijadikan benih untuk ditanam semula di rumah. Dengan langkah yang betul, ia boleh tumbuh dengan baik dan berbuah. Saya mulakan dengan memilih tomato yang sudah masak ranum. Buah dipotong dan terus disemai dalam polybag. Selepas benih mula tumbuh, anak pokok diletakkan di kawasan yang mendapat cahaya matahari. Ini penting untuk memastikan pokok tidak memanjang dan lemah. Apabila anak pokok sudah cukup kuat, ia boleh dipindahkan ke pasu atau batas yang lebih besar. Pokok tomato perlukan ruang dan sokongan kerana batangnya akan membesar dan berbuah. Siraman perlu dibuat secara konsisten dan baja diberi secara berperingkat untuk menyokong pertumbuhan. Apabila bunga mula keluar, itu petanda pokok tomato sudah bersedia untuk menghasilkan buah.
Menanam tomato daripada benih buah pasar bukan sahaja menjimatkan kos, tetapi memberi kepuasan kerana kita lihat sendiri prosesnya dari awal hingga berbuah. Sesuai untuk sesiapa sahaja yang mahu mula berkebun di kawasan rumah. Untuk tanam petola, saya mulakan dengan merendam biji benih terlebih dahulu. Langkah ini penting untuk melembutkan kulit biji dan mempercepatkan proses percambahan. Biji benih petola direndam dalam air bersih selama lebih kurang 6 hingga 12 jam. Selepas direndam, biji benih akan nampak lebih bengkak dan bersedia untuk disemai. Dalam tempoh beberapa hari, tunas kecil akan mula keluar dari tanah. Ini menandakan biji benih bercambah dengan baik. Apabila anak pokok sudah mempunyai beberapa helai daun, ia boleh dipindahkan ke kawasan yang lebih besar atau dibiarkan terus membesar jika disemai di tempat tetap. Petola adalah tanaman menjalar, jadi sokongan seperti para atau pagar perlu disediakan lebih awal supaya pokok dapat memanjat dengan kemas dan buah membesar dengan cantik. Dengan cahaya matahari yang mencukupi dan siraman yang konsisten, pokok petola akan mula berbunga dan seterusnya menghasilkan buah. Menanam petola bermula dengan biji benih yang direndam bukan sahaja meningkatkan kadar percambahan, tetapi memudahkan penjagaan dari peringkat awal sehingga ke peringkat tuaian. Serai, timun, tomato dan petola. Semuanya boleh ditanam di kawasan rumah dengan cara yang mudah. Tak perlukan ruang besar atau kos tinggi, cukup usaha dan konsisten. Menanam sendiri bukan sekadar jimat, tetapi lebih segar dan memuaskan. Semoga bermanfaat.